Dengan lombok buat sabit. Pelepah punya sabit dah jatuh. Ini dia penangan lombok ni. Apa dia nak buat ni? Buat. Banyak pandaian dia ni. Kotak tekan jauh datang daripada Indun. Selagi tak siap jangan balik ni. Ada. Selagi tak siap jangan balik kan. Buat ni. Macam-macam pandaian. Oh, jatuh pula. Betul ke macam tu? Apa tu? Tak pecah ke besi? Lei, betul ke? Betul ke? Ni. Betul ke? Betul budak lombok ni kan? Kalau tak betul aku hantar balik ni. Ha? Kawan tu tak tahu juga perempuan ke lelaki. Kalau muka ni, kalau muka ni takkan lelaki dia nak bawa. Jantan ni. Aku pun tak tahu apa mention dia. Ya. Senang korek dia tai. Kau lombok mana kau tu? Timur. Lombok timur. Ya. Aku dekat sama bandar juga. Belum ini simpan durian. Yang degil dia lombok mana? Madura lagi. Tahu. Madura mana Jawa. panggil lombok? Madura. Jawa, Madura. Apa? Madura, Jawa. Dekat sama Jawa. Ya. Ada lagi satu kaum tu, Sembawa. Sembawa. Oh. Dekat juga lah Sembawa sama saya 1 jam setengah. Naik Orang dia ferry. kecil-kecil ya. Kecil banyak. Dulu lah cerita apa? Memang dicampur sama budak lombok. Tu yang dulu Malaysia pun tak boleh orang apa? Sembawa ni. Sembawa tu. Dia merompak kan. Dia kerja nak merompak apa. Ya. Dan mai jumpa budak Sembawa ni nak lokap. Dia kes. Kes rompak. Dia pandai apa? Pandai ni ya. Pandai kau. Sembawa tu. Dia nak balik yang macam tu lah kena. Satu tin minum dapat kat dia. Barang orang. Tak ni ke? Tak jatuh ke? Teriak. Potong ni. Ha?